Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Aisyatul Fatia binti Razali, wartawan TV PSS Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang, Kuala Terengganu. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi, pada hari ini 17 Mei 2026 telah berlangsungnya Majlis Sambutan Hari Guru peringkat sekolah bagi tahun 2026. Guru yang berkualiti dan berdedikasi merupakan insan penting yang menjadi penggerak kepada pembangunan pendidikan, pembentukan sahsiah generasi muda dan kemajuan negara. Ini selari dengan tema Hari Guru pada tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara. Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan sepanjang majlis berlangsung seperti persembahan guru, persembahan murid, penyampaian anugerah serta acara sukaneka yang telah disertai oleh warga sekolah dalam suasana penuh ceria dan bermakna. Pada tahun ini, guru-guru memakai pakaian bertemakan 1001 Malam dan Arabian. Guru-guru negara Malaysia, pada Seri Paduka, kami merupakan setia rukun negara kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Saya selaku wakil murid Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kita bahawa seorang guru bukan sekadar penyampai, bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi pembina asas kehidupan insan. Terima kasih Tuan Guru Besar. Dipersilakan Puan Guru Besar kepada tepukan untuk semua, tepukan untuk Puan Guru Besar. Dipersilakan Puan Guru Besar. Peserta saja orang yang Semua sepakat, hai kampung, hai peninggalan, mengucapkan selamat, hai Hari Guru. Jelas terpancar kegembiraan pada wajah semua warga sekolah sepanjang program berlangsung. Diharapkan sambutan Hari Guru ini akan terus menjadi inspirasi kepada para pendidik untuk terus berbakti dengan penuh dedikasi. Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Sekian sahaja daripada saya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, LSTV, saluran informasi anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.